Hari ini topiknya adalah mengenai keluli korten. Dan saya akan beritahu Anda mengapa keluli ini berkarat dengan sengaja. Hai Monji Engenharia. Pernahkah anda melalui sebuah bangunan moden, jambatan yang megah atau bahkan sebuah arca di dataran awam dan tertanya-tanya mengapa struktur itu kelihatan seolah-olah dipenuhi karat? Pada pandangan pertama, reaksi semula jadi sesiapa pun adalah berfikir bahawa terdapat kesilapan penyelenggaraan atau bahan itu sedang merosot secara berbahaya. Namun, dalam kebanyakan kes ini, apa yang anda lihat sebenarnya adalah salah satu bahan yang paling menarik dan pintar dalam metalurgi moden, iaitu keluli korten. Tetapi, bagaimana logam boleh direka khas untuk beroksida dan masih dianggap lebih tahan lama daripada keluli biasa? Dan mengapa jurutera serta arkitek memilih bahan yang kelihatan seperti sedang rosak untuk menyokong struktur yang sepatutnya bertahan selama berabad-abad? Untuk memulakan, kita perlu menentukan dengan tepat apakah bahan ini. Keluli korten bukan sekedar keluli biasa yang dibiarkan di bawah hujan. Ia adalah satu kategori keluli struktur yang dikenali sebagai keluli berpatina. Nama korten sebenarnya adalah tanda dagangan berdaftar milik United States Steel Corporation. Malah, bangunan ibu pejabat mereka di Pittsburgh dibina menggunakan keluli korten yang terhasil daripada gabungan dua ciri utamanya, iaitu ketahanan terhadap kakisan dan kekuatan tegangan. Dibangunkan pada asalnya pada tahun 1930-an untuk gerabak pengangkutan arang batu. Tujuannya adalah untuk mencipta bahan yang tahan terhadap haus lelasan dan kakisan tanpa perlu dicat secara berterusan. Tapi pernahkah anda terfikir bagaimana satu inovasi industri untuk kereta api kargo akhirnya menjadi kegemaran dalam bidang seni bina mewah dan juga dalam kejuruteraan awam berat? Jawapannya terletak pada keupayaannya yang unik untuk membaiki dirinya sendiri dan membentuk satu lapisan pelindung yang menghapuskan keperluan penyelenggaraan kimia luaran. Sesuatu yang telah merevolusikan cara kita memikirkan tentang ketahanan struktur logam. Keajaiban besar keluli korten berlaku pada peringkat atom melalui satu resepi unsur kimia yang sangat spesifik. Sementara keluli biasa, ia terdiri terutamanya daripada besi dan karbon. Korten ditambah dengan logam-logam lain secara strategik. Antara bahan utama ialah kuprum, kromium, nikel dan fosforus. Tetapi apakah fungsi setiap unsur ini dalam campuran tersebut? Kuprum adalah unsur utama yang bertanggungjawab memberikan lekatan pada lapisan karat, menghalang ia daripada tanggal. Kromium dan nikel meningkatkan ketahanan mekanikal dan membantu dalam pembentukan oksida yang lebih stabil. Sementara itu, fosforus membantu dalam pembentukan lapisan awal yang lebih padat. Gabungan ini bukanlah secara rawak, ia dikalibrasi supaya apabila logam terdedah kepada persekitaran, ia bertindak balas dengan cara yang sangat berbeza daripada besi atau keluli tulen. Anda boleh bayangkan bahawa sejumlah kecil logam-logam ini selalunya kurang daripada 2% daripada keseluruhan komposisi mampu mengubah segalanya. Besi atau nasib sebatang rasuk keluli di bawah matahari dan hujan. Ia adalah ketepatan kimia yang membezakan bahan yang reput daripada bahan yang matang. Sekarang, mari kita fahami kimia di sebalik fenomena ini. Apabila keluli konvensional terdedah kepada kelembapan dan oksigen, tindak balas pengoksidaan berlaku. Tindak balas kimia asas boleh diwakili oleh formula di skrin, di mana besi bertindak balas dengan oksigen dan air untuk membentuk apa yang kita kenali sebagai karat atau hidroksida besi. Pada keluli biasa, hidroksida besi ini berubah menjadi lapisan oksida besi terhidrat seperti yang ditunjukkan di skrin yang sangat berliang dan rapuh. Tetapi pada keluli korten, prosesnya mengambil arah yang berbeza. Sebaliknya, daripada membentuk lapisan rapuh yang mudah tanggal, kehadiran unsur-unsur aloi menyebabkan hasil kakisan itu tersusun dalam satu struktur yang padat dan mampat yang dipanggil patina.
Patina ini terdiri daripada campuran kompleks oksida, terutamanya oksida besi, oksida kuprum dan oksida kromium. Tapi kenapa campuran ini begitu unggul? Berbeza dengan karat biasa, patina ini hampir tidak telap air. Ia menutup liang-liang pada permukaan logam, menghalang oksigen dan air daripada terus menembusi lapisan dalaman. Ia seolah-olah keluli itu mencipta lapisan cat semula jadi dan kekal miliknya sendiri. Untuk membayangkan dengan lebih jelas kelebihan Corten, bayangkan dua kepingan logam terdedah kepada cuaca. Satu daripada keluli karbon biasa dan satu lagi daripada keluli Corten. Pada kepingan biasa, karat bertindak seperti span, menahan kelembapan pada logam dan mempercepatkan proses degradasi, sehingga kepingan itu kehilangan integriti strukturnya. Manakala kepingan Corten, selepas beberapa bulan pertama terdedah, pembentukan oksida yang stabil akan menghentikan kitaran kakisan. Tetapi disitulah bezanya. Perlindungan ini tidak berlaku serta-merta. Keluli Corten perlu melalui kitaran pembasahan dan pengeringan supaya patina dapat terbentuk dengan betul. Jika keluli sentiasa basah, ia tidak akan dapat membentuk lapisan pelindung dan akhirnya akan bertindak seperti keluli biasa. Sebaliknya, apabila terbentuk dengan baik, Corten mempunyai kadar kakisan sehingga 8 kali lebih rendah berbanding keluli konvensional. Ini bermakna, sebagai jurutera, anda perlu menyediakan margin pengorbanan yang besar atau menggunakan cat yang sangat mahal. Berbanding keluli biasa, Corten membolehkan struktur yang lebih langsing dan tahan lama dengan usaha penyelenggaraan yang lebih sedikit. Tetapi dengan sifat yang begitu mengagumkan, di manakah sebenarnya kita dapat melihat keluli Corten digunakan? Dalam kejuruteraan awam, ia digunakan pada jambatan dan jejambat di mana penyelenggaraan dan kerja mengecat akan menjadi sukar dari segi logistik dan sangat mahal. Contoh klasik ialah jambatan New River Gorge di Amerika Syarikat yang menggunakan bahan ini untuk mengelakkan keperluan mengecat secara berkala pada ketinggian hampir 300 meter. Dalam bidang seni bina, bahan ini dipilih bukan sahaja kerana ketahanannya tetapi juga kerana estetika industri dan organiknya. Bangunan seperti Barclay Center di New York menggunakan panel Corten untuk mencipta fasad yang berubah warna mengikut peredaran masa daripada jingga terang kepada coklat kehitaman yang dalam dan berunsur tanah. Tetapi, adakah anda pernah terfikir tentang kesan alam sekitar daripada pilihan ini? Dengan menghapuskan keperluan untuk cat yang selalunya mengandungi pelarut meruap dan logam berat, keluli Corten menjadi pilihan yang jauh lebih lestari untuk projek bandar berskala besar. Ia adalah bahan yang menerima peredaran massa dan memanfaatkannya, serta menyatu dengan sempurna ke dalam landscape. Namun, walaupun kelihatan seperti bahan ajaib, keluli Corten bukanlah tidak boleh musnah dan memerlukan penjagaan khusus dalam projek. Anda masih ingat kami ada sebut tentang keperluan kitaran pengeringan? Jadi, jika keluli Corten digunakan di tempat di mana air bertakung atau sentiasa bersentuhan dengan tanah yang lembap, patina pelindung tidak akan stabil dan logam itu akan terus berkarat sehingga gagar. Satu lagi perkara kritikal ialah persekitaran marin. Di kawasan yang sangat dekat dengan laut, lebihan klorida di udara boleh menghalang pembentukan lapisan pelindung oksida besi yang stabil, menjadikan penggunaan keluli Corten berisiko tanpa perlindungan tambahan. Selain itu, terdapat butiran estetik yang boleh menjadi masalah. Lelehan karat. Dalam beberapa tahun pertama, semasa patina sedang terbentuk, hujan akan membasuh zarah-zarah kecil oksida yang boleh mengotorkan laluan konkrit atau batu berwarna cerah di sekitar struktur. Jurutera, biasanya mereka bentuk sistem saliran khusus atau menggunakan asas batu kerikil untuk menyembunyikan kesan-kesan awal ini sehingga keluli mencapai kematangan kimianya. Selain daripada fungsi teknikal, keluli Corten membawa nilai simbolik yang sangat kuat dalam reka bentuk kontemporari.
Ia adalah bahan yang hidup kerana rupanya ditentukan oleh cuaca, orientasi matahari dan kelembapan di tempat ia dipasang. Fasad corten di sebuah bandar pesisir akan mempunyai warna yang berbeza daripada fasad di padang pasir. Arkitek menggunakan tekstur kasar ini dan variasi warna untuk mencipta kontras dengan kaca dan konkrit, membawa rasa kehangatan dan semula jadi ke dalam persekitaran bandar yang sejuk. Jika anda telah sampai ke sini dan menyukai video ini, jangan lupa untuk melanggan jika belum berbuat demikian. Tekan butang suka dan aktifkan loceng pemberitahuan. Dan jika anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli bagi membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini dan disebut dalam video-video kami. Anda yang telah sampai ke sini, saya jemput anda untuk melihat kursus-kursus yang kami cadangkan. Jadi, halakan telefon bimbit anda ke QR code atau klik pautan di dalam deskripsi untuk ke kursus-kursus kami. Di dalamnya, anda akan menemui kursus Excel, pemodelan 3D AutoCAD, pengucapan awam, dan pelbagai lagi. Kursus-kursus ini dipilih oleh kami di saluran ini dan kami boleh menjamin kualitinya. Dan anda, apa pendapat anda tentang pendekatan kejuruteraan ini? Adakah anda lebih suka kesempurnaan tanpa celah daripada keluli dicat atau keluli tahan karat atau keindahan rustik dan fungsional korten? Pernahkah anda melihat mana-mana karya terkenal yang diperbuat daripada bahan ini yang menarik perhatian anda? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen kerana saya ingin tahu. Di sebelah sini ada 2 pilihan video menarik yang anda perlu tonton untuk menambah pengetahuan dan meneroka rasa ingin tahu anda. Dan jika anda ingin menyokong kami, tinggalkan tanda suka, langgan saluran ini, aktifkan loceng pemberitahuan dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran. Itu sahaja peminat kejuruteraan. Salam mesra dan jumpa lagi dalam video seterusnya.